Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat kembali ke podcast X Hesas yang dibawakan khas oleh Putra TV. Jika ada terlepas episod sebelum ini, link ada di bawah, tekan saja. Jangan lupa like dan subscribe. Tapi untuk minggu ini, saya Dr. Hafiz, Pegawai Perubatan di Jabatan ONG Hesas akan membentangkan satu lagi isu mengenai kesihatan wanita. Semestinya saya nak bawa juga tetamu yang baru lah. So yang semua sebelum ni kita dah perkenalkan orang lain. Kali ni kita nak perkenalkan orang lain juga. Jadi untuk tidak membuang masa, saya perkenalkan pakar saya pada hari ini iaitu Dr. Nawal. Untuk perkenalkan sedikitlah diri beliau. Dr. Nawal, apa khabar? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Cuba kita perkenalkan sikit diri, mungkin latar belakang dan juga akademik lah, pengalaman Dr. Nawal dalam bidang ONG khususnya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Siti Nawal Ahmad Nazfi. Merupakan pensyarah perubatan dan pakar ONG di Hospital Sultan Abdul Aziz Shah UPM. Saya mempunyai lebih kurang 15 tahun lah pengalaman dalam bidang ONG. Lama doktor? Dan sekarang sekarang sedang melanjutkan latihan subkepakaran dalam reproductive medicine. Ya, okey. So tak nak panjang cerita lah kan. So basically 2 episod sebelum ni lebih kepada disease lah, penyakit. Tapi kita punya topik hari ni lebih kepada simptom, gejala. So mesti orang semua nak tahu kita nak bincang apa. Tapi tajuk dah boleh baca lah agaknya kan. So kita akan bincangkan senggugut. So dia macam topik ni meluas lah. Orang selalu kata senggugut ni selalu kat wanita muda lah. Ada orang cakap pula kalau sebelum kahwin akan lagi teruk selepas kahwin. Tapi kita nak terang dulu pasal definisi. Apa sebenarnya senggugut ya, daripada segi perubatan lah. Cuba Dr. Nawal boleh kongsikan sedikit. Okey, so senggugut ni adalah masalah agak common di kalangan wanita yang ketika kitaran haid. Okay, so apa yang berlaku bila setiap bulan bila wanita mengalami kitaran haid, terdapat hormon prostaglandin yang akan dirembeskan yang berfungsi untuk membantu pengecutan rahim lah. Kenapa perlu ada pengecutan rahim tu? Untuk mengeluarkan darah-darah kotor, darah-darah haid daripada rahim. Okay, cumanya yang kita panggil period lah kan? Ya, betul. Yang kita panggil period. So dia akan datang dengan simptom bersama dengan period lah maksudnya. Bila ada hormon prostaglandin tu berlaku pengecutan rahim, so dia menyebabkan simptom cramping. Kita panggil senggugut lah. Atau dalam term medicalnya adalah dysmenorrhea. Dysmenorrhea. Dia nampak macam ada ilmu sikit di situ, dysmenorrhea kita sebut. Tapi untuk anda ada di luar sana, senggugut lah yang biasanya kita dah tahu definisi. Ada ke banyak jenis sebenarnya senggugut ni Dr. Nawal? Okey. So dalam bidang perubatan kita tahu senggugut ni ada 2 jenis, iaitu primer dan sekunder. Primary dan secondary. So primer biasanya adalah yang fiziologi lah, maksudnya is normal for everyone to have. Okay. So bila kita datang period, ada senggugut yang biasanya dia berlaku pada hari sebelum dan hari pertama. Yang sakitnya tu rasa macam cramp, ada sakit belakang sikit, and then kalau sakit makan ubat biasanya dia hilang. Okay, tapi untuk wanita yang ada masalah senggugut sekunder ataupun secondary dysmenorrhea, dia lebih teruk simptom dia. Okay, so mungkin dia akan ada sakit tu beberapa hari sebelum period, berlanjutan sepanjang period, dan kadang-kadang ada sampai dah habis period pun masih sakit lagi. Dan sakit dia kita kata sangat teruk lah, sangat severe, yang memerlukan ubat tahan sakit yang kuat dan kadang-kadang sampai mengganggu aktiviti harian. Contohnya kalau student tu sampai tak boleh pergi kelas, ataupun yang bekerja terpaksa ambil MC, tak dapat pergi bekerja, tak boleh bangun, terbaring sepanjang hari. So itu menunjukkan simptom senggugut sekunder yang teruk lah. Dan biasanya senggugut sekunder ni adalah disebabkan oleh penyakit lah. Ada penyakit di sebalik kenapa berlakunya senggugut sekunder. Tapi sebelum kita sentuh pasal penyakit tu kan, ada range umur tak? Umur mana yang akan lebih kepada primer, ada umur yang lebih kepada sekunder ke, atau lebih kurang saja dia punya age group ni kita panggil lah basically?
Okay, dia sebenarnya boleh berlaku pada primer biasanya berlaku pada bila start period, okay, pada awal-awal umur kita kata balik lah, akhir balik. Akhir balik lah. Tapi biasanya selepas tu dia akan sama ada dia sama saja ataupun dia semakin tak teruk lah. Okay, tak ada simptom dia tak semakin meneruk. Tapi untuk sekunda ni kadang-kadang peringkat awal dia tak ada. Dia datang kemudian bila umur dah 30-an, 40-an. Ataupun dia boleh juga berlaku seawal usia remaja. Dan simptom ni memang sangat teruk dan akan semakin teruk as you, maksudnya semakin berusia dia simptom tu semakin teruk. Jadi penonton kena ambil maklum ya. So sebenarnya setiap umur tu daripada seawal kita akhir balik sampailah kita berusia pun masih lagi ada risiko untuk dapat masalah senggugut ni. Betul. Tapi dia kalau masih makin berusia dan makin kerap ataupun makin sakit tu dah jadi penyakit lah. Betul. So contoh-contoh penyakit apa sebenarnya? Sebab dia kita kata senggugut adalah simptom, tapi dia bukanlah disease ya. Kita adalah simptom. Jadi bila ada gejala mesti ada penyakitnya. Betul. So contoh penyakit-penyakit yang datangnya gejala senggugut ni apa, Dr. Nawal? So biasanya yang kita agak selalu dengar adalah endometriosis. Okay, endometriosis ni disebabkan oleh darah period tu dia dinding rahim tu dia pergi ke kawasan yang tak sepatutnya. Okay, sepatutnya darah period tu keluar melalui faraj, tapi ada teori yang mengatakan darah tu tertumpah ke dalam isi maksudnya dalam peritoneum lah ataupun dinding perut dan dia menyebabkan keradangan. Okay, so ada sakit lah. Dan bila berlaku period darah tu akan menyebabkan keradangan dan menyebabkan sakit lah. Okay, ada juga pesakit yang ada masalah fibroid. Okay, so fibroid tu bila dia adalah fibroid ni adalah ketumbuhan dalam dinding rahim lah. Okay, so dia akan menyebabkan bila berlaku pengecutan rahim di semasa period tu dia punya simptom tu akan jadi lebih teruk, lebih severe lah. Dan so, juga contoh dia fibroid dan juga endometriosis lah okey. Jadi kalau dah cakap simptom ada juga membawa kepada disease tu, jadinya normal ke sebenarnya wanita tu ada period pain ataupun cramping ni, Dr. Nawal? Okay, so kalau kata simptom dia tu ke arah senggugut sekunda yang sakit tadi tu lah, dia sebenarnya tak normal. Okay, dan dia perlu dapatkan rawatan. Ada rawatan untuk setiap masalah yang saya sebutkan tadi. Dan simptom tu boleh dirawat, dibendung lah. So ingat sebenarnya ada rawatan yang kita boleh cari dan juga datang untuk rujukan lah basically kan. Okay, so bila kita dah tahu kita punya simptom tu tak normal, so bila sebenarnya dia seorang wanita tu patut risau, Dr. Nawal? Okay, kalau tengok kes-kes yang sebelumnya yang kita pernah dapat, ada remaja yang datang dengan period senggugut yang sangat teruk sampai belasan tahun sampai tak boleh pergi sekolah. Setiap bulan mesti akan terpaksa ambil MC dan tak dapat hadir ke sekolah. So itu dah mengganggu aktiviti harian, pembelajaran. And then kalau yang bekerja sakit yang mengganggu, tak boleh pergi kerja lah. And then ada juga di kalangan wanita yang dah berkahwin beberapa tahun, ada masalah senggugut yang sangat teruk dan ada kesukaran untuk mengandung. Masalah kesuburan pula dia terlibat sekali kat situ. Dan bagi wanita yang lebih berusia umur 40-an, yang tu biasanya mungkin tak ada dah tak ada isu dari segi kesuburan lah, tapi periodnya heavy, maksudnya darah period banyak sampai terpaksa masukkan darah, dan ada simptom anemia dan sakit yang sangat teruk jugalah. So ni antara simptom-simptom yang biasa berlaku. Contohlah kalau diorang dah dapatkan rawatan kan, nak dapatkan rawatan, nak dapatkan rujukan, so daripada pihak hospital ataupun daripada pihak gynecology sendirilah, apa contoh siasatan ataupun investigation yang kita akan selalu buat pada mereka? Selepas kita tahu sejarah kan, kita panggil history taking lah selepas kita tahu sejarah dia, rasa macam begini-begini, so kita buat apa sebenarnya? So untuk wanita yang dah berkahwin, kita akan buat pemeriksaan pelvic lah. Kita tengok pastikan tak ada
tak normal lah dari segi maksudnya pangkal rahim tak ada masalah. Okay, then kita akan buat scan. So scan adalah untuk kita tengok struktur organ pelvis, organ wanita, organ peranakan wanita. So basically kita nak tengok rahim, kita nak tengok dinding rahim, okay, and then kita nak tengok kilang telur. Okay, sebab endometriosis ni dia boleh menyebabkan masalah pada rahim, dinding rahim, boleh menyebabkan cyst juga. Okey, iaitu ketumbuhan pada kilang telur lah, kita panggil chocolate cyst. Okey. So itu semua kita boleh detect daripada scan finding. Dan juga untuk kita tengok lah kalau ada fibroid, dan kita boleh kena pasti jugalah melalui scan. Okey, cumanya kadang-kadang tak semua wanita yang ada masalah endometriosis ni mempunyai findings on scan. Maksudnya kita rasa simptom dia ni macam endometriosis, tapi bila kita scan nampak normal saja. Okay, so memang ada di kalangan wanita yang kita memang tak jumpa apa-apa. So kita just based on dia punya simptom dan dia punya sejarah kesihatan dia lah. So daripada situ kita boleh tahu dan kita akan bagi rawatan yang bersesuaian lah. So kalau scan maksudnya kita buat ultrasound lah ya kan, penonton-penonton semua, ultrasound boleh dilakukan di perut ataupun melalui faras okay. So kita tahu dah nak investigate apa, nak check apa semua. So macam penonton dah ada bayangan sikit lah, okay, pergi hospital dah kena buat ni, kena buat ni. So apa contoh rawatan yang akan di offer atau akan dicadangkan nanti selepas kita tahu diagnosis lah, maksudnya kita tahu dah penyakit dia ataupun apa yang kita suspect terhadap pesakit tersebut. Okay, so biasanya kita tengok kepada simptom. Okay, so biasanya masalah utama dia senggugut lah, sakit. Okay, so kita akan bagi rawatan dalam bentuk ubat tahan sakit. Okay, so ubatan sakit ni dia ada banyak jenis. Okay, simple as paracetamol ataupun Panadol yang kita biasa makan, ataupun kita bagi ubat yang lebih kuat, itu non-steroidal anti-inflammatory drugs lah. So Ponston ataupun Voltaren, Celebrex, ada macam-macam jenis lah. Kita tengok pada kesesuaian pada pesakit, ada masalah alahan ubat atau dan sebagainya. Okay, and then selepas tu kita boleh suggest untuk ambil hormon juga. Ubat hormon. Okay, pil perancang lah biasanya, ataupun ubat kita panggil Denogest untuk orang yang ada masalah endometriosis. Okay, tapi untuk fibroid ni dia lain sikit. Okay, dia bergantung kepada kedudukan fibroid tu di mana, berapa besar fibroid, and then simptom dia. Okay, so kita akan sesuaikanlah dengan masalah pesakit dan apa yang pesakit nak capai daripada rawatan tu lah. Okay, sebab kalau contohnya ada pesakit yang ada masalah kesuburan, so kita kena pasti ada masalah kesuburan. Okay, so kita kena rawat bersesuaian dengan isu ataupun masalah individual treatment lah kan. Tak semua pesakit perlukan operation. Okay, so kita tengok kepada kesesuaian keberapa teruk penyakit dia. Okay, so tu yang pentingnya untuk full assessment dahululah. Kena betul-betul, tak boleh baca ChatGPT, tak boleh baca, dia tak semua orang sama. Kita tak boleh samakan. Setiap individu tu dia ada bentuk rawatan yang sesuai. Betul. Dan kita kena sesuaikan ikutnya lah. Satu saya nak sentuh adalah bila mana senggugut ni, kita kata tadi dia masuk akhir balik remaja lah kan. So dia pun akan rasa senggugut tu. Betul. So kalau dia first time rasa senggugut tu, apa yang dia nak expect? Ni untuk remaja mungkin yang tengok Putra TV ni, anak-anak staff ke anak-anak bekas alumni ke kan, yang dah nak menganjak ke fasa akhir balik. So kita nak cakap apa kat diorang sebenarnya, yang senggugut ni akan datang ke, akan datang surprise ke, macam tu, senggugut tiba-tiba datang. Macam mana tu? Okay, biasanya dia kira pesanan lah untuk mereka yang baru nak first time ni. Okay, tak semua orang akan ada senggugut. Tak semua orang akan mengalami senggugut. Dan kalau kita kata tadi senggugut primer, dia agak mild. Mungkin setakat tuam air kita panggil warm compression, ataupun sapu minyak-minyak panas, sapu minyak-minyak kan, dia boleh hilang. Tapi kalau yang senggugut yang teruk, itu yang kita perlu dapatkan rawatan lah. Okay. So tadi kita cakap pasal contoh-contoh rawatan. Kalau lah degil juga dah ada senggugut ni, tak nak pergi pula. Lepas tu tak nak, kalau pergi pun tak nak ambil rawatan. So apa impak kesihatan pada diri mereka sendiri? Bukan setakat pada disease punya progression, tapi terhadap dia punya kehidupan lah.
Okay, dia bila dia terlalu sakit dan benda tu sakit tu datang setiap bulan. Dia memang tak nak dia akan mengganggu fungsi kita lah. Okay, kalau kita kerja kan, kalau kita belajar, dia memang akan memberi impact dari segi fizikal. Kita tak boleh nak function, tak boleh nak buat aktiviti. Kalau kita suka aktiviti luar, dah kena rehat aja kerja kan, dia. tak boleh nak pergi aktiviti riadah. Dan kalau bekerja, kita tak boleh nak bagi kita punya 100% komitmen lah. Sama juga belajar pun dia akan affect. Dan dari segi psikologi, sedikit sebanyak dia akan memberi impact juga. Stres lah dia kan. Bila sebab bos pun akan cakap, ya ke asyik kau je MC kan. So dia akan memberi satu persepsi yang tak bagus, dan benda tu akan bagi impact pada dari segi kesihatan mental lah. Dia pun stres lah juga. Ada dah lah sakit, stres pula penonton. Okay, so basically kita dah ceritanya kita dah rungkai lah everything secara in general tu kita dah tahu lah kan idea sebenarnya yang senggugut ni sebenarnya bukan sahaja satu simptom, tapi dia juga membawa kepada penyakit seperti yang telah diterangkan oleh Dr. Nawal. Jadi mestilah ada orang baca-baca nanti kalau lepas tengok kita punya podcast ni, dia pun go through TikTok acik-acik kan, dia nak tengok. So ada baca beberapa mitos lah yang kita cuba nak busterkan hari ni. Dr. Nawal boleh? So saya nak tanya sikit-sikit lah, ini hasil-hasil carian lah. Okay, so senggugut ni sinonim dengan wanita sebab kita dah tahu tadi. So kalau dia sakit, adab je lah orang kata. Betul ke tu? Sama lah macam tadi kan. Adab je lah. Kalau kata betul ke tiap-tiap bulan asyik sakit je kan. Tak, sebenarnya tak. Sakit tu memang ada dan ada rawatan. Okay, so kena pergi dapatkan rawatan yang sepatutnya. Okay, boleh dirawat. So jangan hadap seorang-seorang. There's something not right there. So you have to go and banyak kali dah kita tekankan. So kena check dan mendapatkan rawatan. Sebab walaupun tu normal, tapi kalau dia beri impak kepada kehidupan harian, tolonglah pergi check ya. Ada klinik terdekat, ada hospital terdekat untuk dapat rujukan. Okey, mitos kedua pula. Ada orang kata senggugut ni akan hilang lepas bersalin ataupun selepas berkahwin. Betul atau tidak, Dr. Nawal? Tak betul. Tak betul guys, tak betul. Dia kalau penyakit endometriosis dia akan boleh semakin teruk makin progress lah maksudnya. Kalau yang primer tadi macam kita cakap lah, mungkin awal-awal je bila akhir balis dia datang sakit sikit-sikit, mungkin makan Panadol hilang dan dia akan hilang. Tapi kalau yang endometriosis ni ataupun yang ada masalah penyakit ni, dia tak akan hilang lah kalau tidak dirawat. Betul. Okey. Selain daripada tu, pasal makan minum pula lah. Kita orang Melayu ada lah juga, selalunya kan makan minum ni dia cubalah nak kait-kaitkan. Kalau minum air sejuk tak boleh, perut kembung, nanti darah tak keluar, sakitnya makin teruk. Tak boleh makan nanas lah, makan timun lah. So macam mana tu Dr. Nawal? Tak ada kajian saintifik menunjukkan pemakanan tidak mempengaruhi tahap sakit senggugut tu lah. Okay, makan je apa-apa pun dia sebenarnya tak ada impact pun. Jadi moderation lah kan. Moderation penting. Betul. Kesederhanaan. Ya. Okay, tadi kita bincang pasal rawatan yang pertama sekali sebabkan dia adalah simptom yang sakit. Jadinya kena bagi ubat tahan sakit lah. Jadi kalau orang tu dah setiap bulan asyik tak makan ubat tahan sakit, tak ke jadi efek pula kat dia punya rahim ke. Kan acik-acik kan cakap, kau ni tak subur sebab makan ni lah Panadol kerap ni, bawah pinggang kau rosak nanti kan. Macam mana tu? Okay, setiap ubat tu dia ada dos yang selamat. Okay, selagi mana dia ambil atas nasihat doktor, mengikut dos yang selamat, insya-Allah dia tidak memberikan kesan mudarat kepada kesihatan. Insya-Allah kan. Dah kalau sakit nak buat macam mana, kenalah makan ubat kan. Dia suruh hadap juga kan. Macam mana? Tak boleh lah. Jadi kena ambil ya, kena ambil. Yang last kali lah, yang last kali ni yang paling rare lah saya rasa, tak boleh basuh rambut, tak boleh mandi. Kalau tidak pun sama juga, dia lebih kurang macam makan benda sejuk. Dia kalau sejuk badan tu, jadinya kecut lah, darah-darah tu tak boleh nak keluar. Jadi senggugut tu makin teruk. Macam mana tu Dr. Nawal? Saya fikir pun macam saya yang nak datang senggugut pula ni. Macam mana tu? Tak boleh lah, kenalah mandi hari-hari kan. Takkanlah tak mandi. Kalau orang yang period 7 hari 7 hari dah tak mandi, 10 hari takkan tak mandi 10 hari. Kan mandi tu menyegarkan badan. Betul. Menghilangkan rasa tak selesa kan. Dia tidak memberi impact dari segi
sakit senggugut tu. Tak ada direct effect lah tak ada clinical justification, tak ada paper ke, tak ada kajian. Ini semua ala ura lah orang kata mitos so ada je. beberapa mitos yang kita dah potong. Harapnya penonton-penonton tak adalah terikut-ikut lagi lah lepas perbincangan kita ni So basically kita dah rungkas. Semua kita dah explain secara in general lah. Kalau nak detail lagi, jangan lupa kena datang ke dapatkan rujukan ke Hospital Hisas, Hospital Sultan Abdul Aziz Shah, merupakan hospital di bawah Universiti Putra Malaysia. Dapatkan rawatan ke Jabatan ONG. Ada orang tak tahu apa ONG tu. Obstetric and Gynecology. Tak tahu juga. Jabatan Sakit Puan dan Perbidanan. Okey. So pergi ke klinik kesihatan yang terdekat ataupun klinik-klinik swasta terdekat untuk dapatkan surat rujukan. So nanti boleh berjumpa pula dengan kita-kita. Dengan kita-kita lah. So nanti kita akan tenang in depth lah kan. Betul. So ada apa-apa lagi kata-kata terakhir daripada Dr. Naumal untuk para penonton Putra TV podcast Exercise untuk episod kali ni? Okay, so senggugut tu ingat kita ada primer dan sekunder. Yang sakit terlalu sakit sehingga mengganggu fungsi aktiviti harian tak normal. Okay, so sila dapatkan rawatan. Okay, so jadi anda jangan lupa apa rumusan yang telah kita bincangkan, semua mitos-mitos yang telah kita busterkan hari ini, semua tu anda harus ingat. Okay, kalau nak tanya soalan, saya tak pastilah nanti admin boleh bagi ke tanya soalan kat komen. Nanti saya datang untuk bagi komen pula. Tiba-tiba kat situ kita komen kan sekali kan alang-alang. Tapi untuk teruskan menonton Putra TV, sebab kita ada lagi podcast seterusnya dengan topik lebih menarik yang pastinya dibawakan oleh podcast Exercise oleh Putra TV. Jadi itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum dan selamat berjumpa lagi.